bukan membawa kepada artificial intelligence iaitu kecerdasan buatan, tapi dia bawa kepada artificial stupidity, kebodohan buatan. Ketua Pemuda PAS Afnan, dia mari di sini, dia bercakap, dia kata tak ada benda yang boleh dibanggakan yang dibuat oleh kerajaan Madani pada hari ini. Dia kata tak boleh kita nak sebut mana satu, tak ada. Jadi inilah saya anggap bahawa satu pekakan politik yang sangat menebal dalam pemikiran pimpinan PAS, pimpinan Perikatan Nasional ini. Sedangkan rakyat, macam kita nak sebut selalu lah, rakyat tak ada nak rasa sungut apa-apa tentang masalah kos sara hidup ke, masalah harga barang dan sebagainya. Akhir-akhirnya sejak daripada sebelum Ramadan sampailah kepada hari ini, tak ada rakyat nak merungut masalah dan sebagainya. Jadi tiba-tiba ada wakil rakyat daripada PAS boleh kata bahawa tak ada benda yang nak boleh disebut untuk menjadi satu kebanggaan kepada pencapaian dicapai oleh kerajaan di bawah kepimpinan Sri Anwar Ibrahim. Jadi saya nak sebutnya kepada masyarakat di luar sana, sama ada di air kuning ataupun di seluruh negara, kita sedang bergerak kepada AI, Artificial Intelligence. Maknanya dia bukan saja pemimpin, seluruh rakyat mesti bergerak dalam situasi ini untuk kita lebih maju ke hadapan. Tapi sayangnya Dr. Ismail, ada pemimpin-pemimpin PAS, dia bukan membawa kepada Artificial Intelligence iaitu kecerdasan buatan, tapi dia bawa kepada artificial stupidity, kebodohan buatan. Kebodohan buatan. Jadi dia nak memperbodohkan dan rakyat ini dengan memberikan momokkan-momokkan, kononnya tak ada apa yang boleh dibanggakan. Sedangkan rakyat tidaklah sebodoh yang dianggap oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ataupun pemimpin-pemimpin PAS. Saya kesian lah Datuk dia sebut tadi ni, ramai di antara orang-orang muda. Ketua Pemuda pun dah mula pekak kan. Makin tebal dia tak berapa nak bergetak tu, maka itulah mula pekak. Jadi saya kesian lah ramai ni Ketua Pemuda PAS dan juga pemuda-pemuda dan hak lain-lain dah mula pekak di usia muda ni. Kalau kita ada alat-alat dia tu untuk nak test kepekakan tu. Jadi kita harap janganlah kepekakan ni berjangkit pada orang ramai, biarlah sebahagian saja. Dan saya yakin yang sebenarnya kepekakan itu yang sebenarnya telah orang ramai tidak melihat sebegitu. Orang ramai akan mula semakin positif dengan dia tidak boleh menafikan apa yang berlaku di hadapan mereka. Dan